Aduh, stres. Semua benda nak tunggu bos. Aku dah hire kau pandai-pandai nak fikir sendiri. Kau pernah tak anda rasa semua benda dalam company macam nak kena tunggu kita dulu baru boleh jalan? Nak post konten, tunggu kita approve. Nak run campaign, tunggu idea daripada kita. Design pun semua nak kita kena luluskan dulu. Akhirnya kita sendiri menjadi bottleneck dalam bisnes sendiri. Lama kelamaan kita pun rasa fed up, mereka pun fed up, semua tanya kita, semua tunggu kita. Dan bila kita sibuk dengan kerja hakiki kita sebagai CEO, founder, semua benda pun delay. Dan bila dah jadi delay, sales pun delay, makin slow. So saya faham sangat situasi ni sebab saya sendiri pernah melaluinya masa saya uruskan agensi saya dulu. Masa saya uruskan agensi saya dulu, semua benda juga saya kena monitor, tetapi sekarang saya mula melihat kepentingan untuk adanya sistem untuk company saya dan company-company klien saya. Sistem ini saya panggil sebagai founder freedom model. Bila kita ada sistem yang proven, kita akan tahu apa nak buat, bila nak buat, macam mana nak deliver result. Kita pun tak perlu nak approve semua benda satu-satu, kita hanya fokus kepada benda yang betul-betul besar. Kita cuma semak KPI, tengok dashboard dan fokus kepada scaling. Team pun boleh execute tanpa tunggu kita. Jadi kalau anda nak tahu macam mana nak install sistem ini dalam bisnes anda, tonton dulu satu video training percuma yang saya sediakan yang ada di link di bawah. Jadi jangan biarkan anda terus menjadi bottleneck dalam bisnes sendiri. InsyaAllah lepas ni tim anda pun mampu untuk jalan sendiri dengan adanya sistem yang betul dan jelas.